Kejayaan bukan tentang siapa yang paling cepat tiba, tetapi siapa yang tetap berjalan walaupun badai menimpa. Inilah kisah abang saya. I will fight, I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. Beliau dilahirkan pada 11 Disember 2008 di Hospital Besar Keluang. Merupakan putera kepada Puan Rosmawati dan Encik Abdul Razak. Anak kedua dari 3 orang adik-beradik iaitu Ikuan dan saya, Irsyad. Di mata saya, abang merupakan seorang murid yang cerdas dan pemimpin yang bertanggungjawab. Sejak tingkatan 2 lagi, beliau telah memegang jawatan sebagai pengawas sekolah. Beliau merupakan naib setiausaha pengawas sekolah. Beliau juga menjawat jawatan sebagai Student Leaders Board SLB dan pernah tersenarai dalam pemilihan calon SLB Tinkers Cohort 13. Beliau juga memikul jawatan sebagai Imam Muda Sekolah sejak tingkatan 1 hingga 5. Pada tahun 2022, abang lulus kenaikan pangkat penolong ketua Seksyen Kadet Bomba dan ketua keluaran Sarjan pada tahun 2023. Dalam bidang kurikulum, beliau pernah meraih Gold Award dalam International Innovation and Invention Competition 2025. Kuatkan dirimu, tak pernah menyerah. Di luar kelas, beliau juga merupakan penari Zapin Taris. Bukan itu sahaja, beliau pernah memenangi pertandingan naib peringkat sekolah. Cita-citanya sebagai seorang saintis nyata, bahkan membawa negara Malaysia ke mata dunia. Dan ada satu bahagian dalam perjalanannya yang tak semua orang tahu. Beliau pernah diuji dengan rheumatoid arthritis, radang sendi yang membataskan pergerakannya. Namun, walaupun dalam kesakitan, beliau tetap terus berjuang sehingga berjaya memperoleh keputusan SPM 2025 3A+, 2A, 4A-. Tahniah dan terima kasih abang kerana menjadi inspirasi kepada saya dan rakan-rakan. Kepada rakan-rakan yang sedang berjuang dalam menghadapi peperiksaan seperti SPM, tidak kira apapun amalan atau tips yang kita cuba, tapi jika tiada usaha dan tidak belajar bersungguh-sungguh, hasilnya tetap tidak nampak. Akhir kata daripada saya, man jada wa jada. Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. Anugerah Tokoh Murid SMK Feda Kahang Timur tahun 2025 dianugerahkan kepada Iqbal Fikri bin Abdul Razak. Tahniah diucapkan.